Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita beraktiviti memotong rumput, membakar sampah sarap di kawasan tepi rumah ni. Untuk kita nak cek balik, nak tengok balik anak-anak tebu kita ni, insya-Allah. Aktiviti memotong rumput. Tu mesin rumput tanakah kita guna untuk potong rumput. Tripod untuk buat live. Ni anak-anak tebu yang kita jadikan sebagai sasaran untuk nak nak pulihkan balik kedudukan dia tu supaya dia sihat dan segar. Insya-Allah kalau ada rezeki bulan Ramadan nanti kita cuba untuk mesin untuk minum kita sendiri, dan juga kalaulah ada lebih kita buat jualan lah, insya-Allah. Tu unggun sampah, unggun api yang kita bakar sampah kita, insya-Allah. Ni anak-anak tubuh kita kutik yang berkeliaran ni, tubuh kusir, tubuh liar. InsyaAllah kita akan cuba tanam semula dengan kedudukan yang lebih seragam, insyaAllah. Seperti mana kita buat tu, tu depan tu. Kita tanam lebih seragam secara teratur lah. InsyaAllahnya kalau dengan teratur ni, pembajaan tu boleh dibuat dengan baik. Dah insyaAllah. Dah ni belah ni tumbuh melia. Tubuh melia ni, okey. Yang ni kita akan bersihkan, dan kemudiannya kita akan susun semula, akan tanam semula dan letakkan dia dalam keadaan yang lebih teratur, insya-Allah. Selain daripada itu, di tepi rumah kita ni pun ada, kita tanam anak nyo ni, anak nyo mata pandai 2 pohon, insya-Allah. Ada ni pun ada lagi tebu hak tumbuh liar ni. Hak mana kita letak dulu benih, lepas tu tak ada nak tanam semula, maka dia tumbuh macam ni, tumbuh dengan tidak tersusun, tidak teratur. InsyaAllah kita akan cuba susun dia semula supaya jadi lebih teratur, lebih kemas dan mudah untuk pembajaan dan tumbesaran dia. Itu pokok tebu. Tebu ni boleh untuk minum air, dan juga kalau ada lebihan boleh buat gula tebu. Gula tebu tu sama ada dalam bentuk cube buku ataupun dalam bentuk gula pasir. Biasa gula tebu ni dia berwarna keperangan sikit. InsyaAllah kita akan cuba ikhtiarkan untuk jadikan dia lebih baik dan lebih bermanfaat serta mendatangkan hasil keuangan, insyaAllah. Terima kasih banyak pada yang menonton video saya. Semoga diberikan kemudahan dan juga kemurahan rezeki serta keampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan anugerah surga di akhirat nanti. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.